berminat dengan dunia akademik, berminat untuk jadi pensyarah, apakah awak pilih PhD, Master by Publication. So dalam video ni saya akan terangkanlah syarat-syarat untuk Master PhD by Publication dan kenapa ia amat sesuai lah untuk bakal pensyarah. Syarat-syaratnya untuk PhD awak akan terbitkan minimum 3 paper, di mana 2 paper tu ialah Q1 dan 1 paper tu ialah Q2. Manakala untuk master pula, minimum awak akan terbitkan 2 paper. Satu untuk Q1 dan satu lagi untuk Q2. Untuk semua paper tu, awak mestilah jadi first author dan supervisor awak akan menjadi corresponding author. Untuk semua paper tu, dia mesti ada hubung kaitnya. Contohnya, paper 1, awak explain objektif 1 dan kedua dalam awak punya research lah. Manakala objektif yang ketiga, awak explain dalam paper yang kedua. Setelah awak berjaya menerbitkan paper di jurnal yang berimpak tinggi, iaitu Q1, Q2 tadi, awak dah membina profil Scopus yang bagus untuk awak. Okey? Dan jurnal yang berimpak tinggi ni kebiasaannya ia menjadi satu rujukan kepada semua researcher satu dunia akan tengok. Okey? So kat situ, bilangan citation juga akan meningkat. Dan bila bilangan citation meningkat, secara tak langsung, hash index awak juga akan meningkat. So bila hash index ni tinggi, bolehlah masuk CV. Nak apply kerja jadi pensyarah ke. Okey? Dan hash index ni juga, dia menjadi satu kriteria sebenarnya untuk kenaikan pangkat. Maksudnya daripada kita pensyarah, nak naik pangkat jadi Profesor Madya dan seterusnya ke Profesor. So macam mana? Faham kan? So nak daftar di mana? Daftarlah di UTHM.